Pok-pok chauvinis ni halang pelaksanaan syariat Islam. Hampa tengoklah lah ni dalam kerajaan Madanon nak halang arak dengan judi dalam kawasan sekolah pun. DAP halang nak tetapkan garis panduan untuk orang Islam menghadiri upacara keagamaan orang lain, agama lain pun mereka yang nak tentukan. Lepas tu PAS putus dengan PKR. PKR ni puak lembu kenyang. Puak-puak Pukiar ni duk ikut pungkok DAP je. Tak ada DAP rebah lama dah Pukiar tu. Ni puak-puak PKR ni perjuangan mereka apa? Islam ataupun Melayu. Apa tengok tak mereka perjuangkan apa lah ni? Perjuangkan tola putih berdarah je aku tengok. Puak-puak liberal, plural punya banyak zaman lah ni. Menjadi-jadi. Sak Mami. PAS tinggalkan UMNO. Setahu aku, UMNO yang tak mau dekat PAS sebab PAS pilih untuk bersama bersatu. PAS tak mau tinggalkan bersatu sebab PAS nakkan penyatuan orang-orang Melayu. 3 blok orang Melayu ni, weh Mak Min. UMNO bersatu PAS. Pasal apa UMNO pilih DAP, pilih PKR? Siapa yang janji no Anwar, no DAP? Siapa yang diam-diam buat perjanjian kat belakang dengan Anwar untuk bentuk jajaran baru bersama dengan pok-pok Madani lah ni lah? Siapa Mak Min? Siap bersumpah wallahi wabillahi watallahi, lepas tu langgak sumpah Allah Ta'ala pun dia tipu. Presiden siapa Mak Min? Sejarah UMNO khianat PAS ni daripada tahun 1977 lagi sampai terkalih negeri Kelantan tu. Walaupun sepenggal lah 2018, 2019 sekali lagi PAS dengan UMNO bergabung. Waktu tu untuk pertama kalinya UMNO hilang kuasa, tak jadi kerajaan. Tapi PAS bantu UMNO dalam banyak PRK ketika tu dan menang, dapat balik kepercayaan rakyat. Sampai UMNO buat lagu lah dekat PAS. Kepada PAS, terima kasih, terima kasih. Kepada PAS. Tapi hang tengok Mak Mi, bila UMNO dapat balik kuasa taring kursi dia, ada tak dia appreciate PAS? Ada tak dia berterima kasih dekat PAS? Dia kutuk, dia terajam PAS macam tu je. Dia pilih pokok chauvinis, pokok liberal. Dia tinggal PAS yang selama ni tolong dia. Dan UMNO juga yang tarik sokongan di Perak hari tu ni, sampai ganti MB baru daripada UMNO. Dan UMNO juga yang tarik sokongan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika tu, sampai tukar Perdana Menteri. Dan Presiden UMNO juga yang bawa fail-fail mahkamah dia jumpa Perdana Menteri, jumpa Tok Guru Jadi. Bukan PAS yang ada ke mahkamah, tapi pokok AMDAP lah. Dan ni aku nak tanya ni, pasal apa hampa tak tarik sokongan? Yang hampa kata nak tarik sokongan sebab DAP gelakkan hampa raikan kemenangan mereka sebab bosku Datuk Seri